Ini sangat menyeramkan ketika seorang remaja berusia 19 tahun dari Australia bernama Sam Ballard sedang lepak minum bersama rakan-rakannya. Tiba-tiba mereka ternampak seekor siput merayap di atas sana. Jadi mereka mula bergurau dan mencabar satu sama lain untuk memakannya. Akhirnya Sam sahut cabaran tersebut dan menelan makhluk berlendir itu. Namun beberapa hari kemudian Sam mula berasa pelik. Seluruh badannya terasa sangat lemah dan sakit. Walaupun dia dan ibunya beranggapan ia tak mungkin disebabkan siput itu, keputusan doktor mengatakan sebaliknya. Rupa-rupanya siput yang dimakan Sam telah dijangkiti oleh sejenis cacing parasit yang menyebabkan dia mendapat penyakit yang sangat jarang berlaku yang dikenali sebagai rat lungworm. Dan malangnya, kerana parasit itu sudah sampai ke otaknya, Sam jatuh koma selama 420 hari sebelum akhirnya sedar. Namun tubuhnya lumpuh sepenuhnya, dan yang paling menyedihkan, walaupun badannya sudah tidak berfungsi, mindanya masih sedar sepenuhnya. Walaupun rakan dan keluarganya melawat hampir setiap hari, Sam tidak pernah sembuh. Dia akhirnya meninggal dunia 7 tahun kemudian pada usia 29 tahun. Komen pandangan korang.